Itulah aku cakap tak nak dengar. Degil. Aduh, sakit. Aduh. Kesian abang jatuh basikal. Jangan gerak-gerak. Ha? Macam mana? Macam ni. Huh? Aris, jangan laju sangat. Lajulah seronok, Aki. Aris, jatuh nanti. Wah, seronoknya. Aris, kau tak apa-apa? Tak ada apa-apa, Aki. Haris bawa elok je. Sini Aki tengok. Geramnya. Semua salah tunggul kayu ni. Kenapa ada kat tengah jalan? Aduh! Itulah ceritanya. Cuba tahan sikit. Sakit ni ibu jari ni. Berdenyut-denyut. Tahan je lah. Sendiri cari pasal kan? Macam peribahasa Melayu kata, ikut hati, mati. Ikut rasa, binasa. Apa maksudnya? Maksudnya, buat sesuatu mengikut perasaan. Akhirnya, mendapat kesusahan. Dan, Aki ada ceritanya. Ceritalah. Pada zaman dahulu... Cik Sayam, kenapalah kau ganggu tidur aku? Lapar pula. Simpanan makanan banyak lagi. Boleh aku makan dengan senang hati. Lepas ni bolehlah tidur balik. Alamak! Makanan dah habis! Terpaksalah aku keluar mencari makanan. Mana makanan ni? Tak guna. Hai, satu buah pun tak ada. Aku dah lah penat berjalan. Perut pun semakin lapar. Sedihnya. Sungai! Yeay! Dalam sungai ni mesti ada ikan. Ish, terlepas pula. Itu macam... sarang lebah! Mesti ada madu. Woi, besarnya. Mesti banyak madu. Baik aku kumpul banyak-banyak. Hehehe.
Oh, kau kancil. Beruang, jangan kacau sarang lebah tu. Kenapa? Lebah-lebah sedang marah. Ribut semalam menyebabkan sarang mereka tumbang. Kalau kau kacau, mesti disengatnya. Tapi aku lapar ni. Madu tu makanan aku. Kancil, aku terbau madu yang manis. Jadi aku nak ambil juga. Tak kisahlah apa nak jadi. Jangan beruang, jangan.